kemat berat lagi kalau tak bayar duit kawan. Masa tu kawan tak sia dah. Dia mana duit royalty. Dia mau sendiri nak pitih mana royalty. Dia mau susah pangan dah masa tu. Sama-sama tak pakai baju dah. Sama-sama teranjai duduk pada masyar. Arafah tu masyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, haji itu ialah wukuf di Arafah. Wukuf itu apa? Wukuf tu duk nunggu. Nunggu ke apa? Nunggu di cara pada masyar. Praktis, berlatih lagu mana duduk di pada masyar. Buat lolok duduk di pada masyar dah. Cokok. Tak ada gabar sekarang di pada Arafah. Pada pasir je. Tapi pakak gi nak suruh berlatih, kono-kononya habis kalau manusia ni beripung seakan-akan di pada masyar. Lepas tu kawet dia mana royalty kawet. Nak mari cek bank tak ada dah. Kawet pun tak pelahak dah royalty dia mau. Kalau kawet salah duduk dalam syurga, bye-bye lah dia mau. Jadi kalau dia mau nak pakak, nak saing, nak sampai ke akhirat, nak jadi molek, nak juru, nak suruh kita saya ke demo, nak suruh kita kata molek, kena ikut perjanjian lah. Perjanjian kata lagu mana? Perjanjian ini dibuat oleh beberapa orang. Gemuluh Tun Razak, ayah Najib sendiri. Kalau salah dia hidup balik, bukan nyapiak Najib. Pasal dia kata apa anak aku. Tengku Razali Hamzah, Tun Rahman Yaakob, Tun Saleh Abbas. Sore baru matinya. Tun Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak masa tu, ahli Parlimen Payang, yang telah berucap di Parlimen pada bulan 11 tahun 1975. Dan Tun Razak pula jawab dalam Parlimen pada 12 hari bulan 11 tahun 1975. Dan Tok Guru Hatta dah surat ke Najib. Royak ayah mengata pada 12 hari bulan 11 75 lah gening. Kalau mung tak pakai ayah mung kata sendiri tak? Berat lah. Ayah mung mula kata, gemulah ayah mung. Gemulah ayah mung. Kalau gemulah tak cik mung, kau berat lagi. Gemulah ayah mung. Gemulah ayah mung kata lagu mana? Ditanya oleh Lim Kit Siang. Masa tu Lim Kit Siang tu dia nampak dah. Nasib baik dia tanya. Bila hamba bui semula catat ni pada dia atas kabar terbang, dia terkejut. Saya dah tanya lagi ni. Aku kata ni. Dia pun tak ingat tahun 75 lagi, 34 tahun dulu. Tapi budak-budak kita, pegawai-pegawai kita, korek jumpa habis. Tapi nak boleh ke jumpa tu, kedua malam jugalah kena tidurnya. Ada kakak mari dengar gini, senang hok siap lah kedah lah. Tun Razak kata royalti 5% ini dibayar kepada kerajaan negeri berkenaan, sama ada pengeluaran minyak tu dibuat di perairan atau luar perairan. Dalam bahasa orang putihnya onshore dan offshore. Jadi hok buat perjanjian ni, hok buat Petronas, hok buat akta Petronas tahun 74, sore baru mati. Gemulah Tun Razak, ayah Datuk Peguam Cara Negara, dia dah hidup lagi. Dia je buat perjanjian tu. Draft perjanjian itu dibuat oleh Datuk Manan Usman, pun hidup lagi. Lawyer bagi Petronas Datuk Nik Sagir, pun hidup lagi. Jumpa belah Kedah. Serupa belah kefahaman dia, iaitu Tun Razak minta perjanjian ni dibuat dalam bahasa budak sekolah, supaya bila budak sekolah baca pun faham. Kalau tak faham juga tu, berat budak sekolah. Budak tak sekolah. Bahasa budak sekolah pun boleh faham, iaitu kalau jumpa minyak di daratan atau di lautan, tak kira 3 batu ke, 12 batu ke, 100 batu ke, 200 batu ke, asal laut Malaysia, kena bayar 5% kepada kerajaan negeri berkenaan, duit tunai. Nak bayar dengan lembu tak boleh, nak bayar dengan nyom muda tak boleh, nak bayar dengan apa dia, tak boleh berlaku. Kena bayar dengan duit tunai kepada kerajaan negeri berkenaan 2 kali setahun, bulan 3 dengan bulan 9. Kalau bulan 3 dengan bulan 9 pun dia mau tukar agak benar-benar lah. Jadi hak ni adik kakak kena ingat, perjanjian itu 2 muka surat saja dalam bahasa Melayu yang mudah, iaitu kalau jumpa minyak 5% dibayar tunai pada kerajaan negeri 2 kali setahun, bulan 3 dengan bulan 9. Jadi bulan 3 akhir datang ni dia kena bayar. Sebab tu kalau kita nak samai pun lepas bulan 3. Tengok bulan 3 tak bayar lagi, jaga.
Gak nak samai pun kita kena lenyek buat dia dulu, belum pada samai. Pasal dia samai, tak dia nak kecek dah, dia panggil subjudis. Macam kajian Terengganu dulu, bila samai kita tak boleh kecek dah. Jadi sebelum kita tak boleh kecek, baik kita lenyek dulu. Bila ni alhamdulillah kita ada satu NGO nama Gegar. Gegar di Kelantan ni, Gegar di Terengganu Mampat. InsyaAllah kita akan tubuh di Sabah, kita akan tubuh di Sarawak. Pahal pun nak royalty juga. Ambo 3 hari lepas pergi rasmi seminar ekonomi di Pahang. Adun Padang Tengku yang berhormat Abdul Rahman, ambo rasa diarah oleh Menteri Besar dia, kecek dalam Dewan Undangan Negeri supaya kerajaan pusat Petronas bayar royalty pada Pahang. Minyaknya tak ada royaltinya no. Ada. Apa? Pelik sungguh. Minyak tak ada statik, nak suruh bayar royalty. Hak kita dia mau tubik minyak bertahun-tahun ni tak saya bayar royalty. Apa kebelik? Tapi tak apalah. Ambo kata ambo boleh nasihat Menteri Besar Pahang, suruh Pahang pun boleh minyak. Lagu mana nak buat? Tapi kena bagi kat ambo lah sikit komisen tu. Lagu ni senang aja. Kalau kita buka balik peta Petronas, ambo difahamkan Petronas buat sempadan di antara Kelantan, Terengganu Pahang ni, dia ambil pen, dia ambil kalah, dia ambil pembaring, dia garis gitu ya. Tak ada backing by any law. Tidak disokong oleh mana-mana peruntukan undang-undang. Dia ambil kalah, dia ambil ruler, dia buat. Kelantan jadi nyongi air kata. Muka laut Terengganu jadi lebar gitu. Hak Pahang straight gitu. Jadi kita pakat dengan Pahang. Ambo akan tulis surat pada Menteri Besar Pahang. Kita heret sikit sepadan. Kalau sepadan Kelantan ni betul, sepadan Pahang kena naik gitu. Naik gitu 3 telaga minyak automatik masuk dalam Pahang. Telaga Sotong, Telaga Andeng, Telaga Sotong, Andeng so lagi tak ingat Pahang ni, tak ingat nanti dia bayar orang ingat. Automatik kalau sempadan ni dibetulkan, Pahang akan dapat 3. Tapi bila esok sepada Pahang, sepada Kelantan pun kena esok sikit lah. Kalau esok sepada Kelantan, Bintang, Lawit dan Jernih akan jadi telaga kita. Jadi hak ni panjang cerita, tak usah esok lagi, takut jadi bala. Dah, kita ambil hak betul-betul dalam perairan kita. Jadi adik kakak ambo rakyat dah lebih kurang sana. Telaga-telaga dalam cakrawala, dalam GDA ni banyak. Ambo rasa kalau ambo rakyat pun malam ni adik kakak tak ingat. Pasal banyak dekat dengan 9 Medan. Terlepas tu telaga-telaga kecil. Tetapi platform utama dia dalam GDA ni ialah cakrawala. Ini yang kelima mana ayat ni. Dalam platform ni, dalam kawasan GDA ni, tempat yang besar sekali, tempat ngisi minyak dan gas ni dipanggil cakrawala. Cakrawala. Hak buk kita pergi ni di cakrawala. Tempat-tempat lain kita tak pergi lagi. Baik. Telaga Bumi Selatan tadi duduk dalam perairan Kelantan. Tetapi oleh kerana mungkin dia tak siap mari ke Kelantan, maka dia sambung pahit tu pergi ke cakrawala. Dia sambung lagi pahit sejoket. Tak siap mari juga lah ke Kelantan. Bila awak mari ke cakrawala, sia dapat cukai free terhadap gas negeri Kelantan. Tak ke Gabriel mana kata tu? Tak. Adik kakak kata sendiri lah. Gong geng kau. Berat tak berat kerajaan Malaysia ni? Gas negeri kita, tapi oleh kerana deki dengan kita, dia sambung terus pergi ke cakrawala, sia boleh cukai free terhadap gas Kelantan. Lepas tu ada satu telaga lagi. Mati dulu, tak habis lagi ni. Itulah betul dah kalau tu gua berdoa pun. So telaga lagi, Telaga Damar. Telaga Damar ni pun banyak rupanya. Banyak harta kita ni. Kita dia ingat dah lagi genuk belakang Bukit Abatu je. Rupanya ni pun banyak lagi. Telaga Damar adalah telaga gas. Dia beripik dengan Telaga Bintang, hak kata setengah Terengganu tadi, setengah Kelantan tadi. Lala ni dia akan start mula pengeluaran Damar ni, setengahnya nak pergi ke Sial pula sini, sambung di cakrawala tadi, setengah kata baik kita pergi ke Kemamin, 230 km. 290 km. Hak ni tu gua akan tulis surat.
Telaga Damar ni dengan Telaga Bintang, Telaga Bumi Selatan